10,170 pegawai dan anggota pelbagai jabatan serta unit taktikal PDRM digerakkan bagi memastikan kelancaran sidang kemuncak ASEAN ke-47. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata persiapan berada pada tahap tertinggi bagi menjamin keselamatan pemimpin dan tetamu antarabangsa sepanjang sidang kemuncak tersebut. Datuk Seri Muhammad Khalid selepas meninjau raptai delegasi sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 di sekitar Ibu Negara pada pagi tadi berkata, pasukan PDRM itu antaranya melibatkan unit tindakan khas, 69 komando dan pasukan simpanan persekutuan. Alhamdulillah pagi ini kita bermula kita punya dry run dan kita memang menjangkakan bahawa pergerakan tetamu-tetamu kita daripada hotel ke KLCC ini nampaknya berjalan dengan baik dan lancar. Pengumuman yang dibuat oleh pihak trafik kepada umum yang diberi lebih awal telah membantu memudahkan segala perjalanan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Penugasan keselamatan itu merangkumi KLCC, Putrajaya, KLIA dan hotel penginapan delegasi antarabangsa. PDRM juga sedang melaksanakan lencongan dan penyuraian trafik secara berperingkat sempena raptai berkenaan. 1,111 pegawai dan anggota trafik ditugaskan untuk kawalan lalu lintas, pengiringan delegasi kenamaan serta penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kelancaran lalu lintas semasa sidang kemuncak berlangsung.